Produk penawar penyakit kanser berasaskan herba bakal diperkenal selewat-lewatnya Jun tahun hadapan. Produk itu bukan sahaja mampu merangsang sistem aliran darah, malah mampu merencatkan pertumbuhan kanser sekaligus menghapuskannya. Kajian mengenai penawar herba itu bermula lebih 10 tahun lalu oleh Institut Penyelidikan Hutan Malaysia FRIM menggunakan ekstrak gabungan tumbuhan herba. Dan itu kita boleh buat melalui kaedah saintifik di dalam amal. Dan pastikan bila kita buat satu kajian, dia tidak beracun, dia selamat digunakan dan sentiasa masuk ke alam. Dan contoh terbaik yang kita buat di stesen penyelidikan FRIM di Maran. 50 hektar, ada 20 spesies kena tanam secara good agriculture practice. Hasil dia tak sama dengan hasil dalam hutan. Datuk Dr. Abdul Latif menjelaskan kepada media selepas merasmikan seminar tumbuhan ubatan dan beraroma ke-14 di Kepong, Selangor. Sebaik mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan, produk penawar kanser itu akan dibekalkan kepada pihak hospital. Bagaimanapun, produk berkenaan akan dipatenkan terlebih dahulu sebelum dikomersialkan.